Lihat tepi lah. Pagi.那时候雕的时候，以后你看到它这样，你没有清场啊？它雕过后，Allahumma kaminatan wa salim salaman mali lilladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuhda bihil hawaiju wa tunalu bihi ra'aidu wa husnul awatimi wa yustaskudu umamu bihi wa bihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuhda bihil hawaiju wa tunahlu bihi ra'aibu wa husnul khawatimi wa yustasqal umamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Hey, Re masuk. Hai. Bila nak follow? Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma lumilak. Pak lah. Jom, kita nak masuk hutan ni. Hiking. Jom ah. Ini ajalah senaman yang boleh buat pun. Ramai jugalah hari ni. Tengok tu, macam pasar burung. Wasbihi fi kulli bi'ada
Ada monyet. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadi milladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuhda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raibu wa husnul khawatimi wa yustasqa. Ya, dia kat depan ni ah. Dia yang ajak ni. Kali ni dia yang ajak. Monyet. Monyet anak-anak monyet tu. Comel-comel. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadi nilladhi tanhalu bihi al-uq. Line clear tak? Line clear tak? Ke lag-lag? Bihi al-hawaiju watuna wa husnul khawatimi wa yustasqa. Okey, sekarang kita tengah mendaki ya. Ni curam sikit. Tengok tempat ni. Ni atas tu ada lagi curam. Ni belum curam sangat lagi. Kena bawa tongkat lah macam orang tu. Haji Saiful. Assalamualaikum. Allahumma. Okey. Sekarang ni macam 45 darjah kot. Dia tinggi ni. Tengok. Orang tu mana dah hilang ah? Oh, dia berehat kat tepi tu. Milo. Nak Milo ke? Nak kopi ke nak Milo? Hello. Nak kopi ke nak Milo? Kanciong. Line clear tak? Allahumma sholli salat. Okey, sekarang tinggi ya. Ini tinggi ni. Oh, tinggi ni. Kalau boleh kena merangkak ni. Wah, nampak tu tinggi. Ni kena ada pakai tali sebenarnya ni. Ni berapa 60 darjah kot. Tengok ketinggian dia. Invite. Masuklah Tok Ros. Bila nak hiking? Oh, tak payah hiking, nanti dia cakap pergi kebun je. Sehat. Dah. Ya. Allahumma sholli salatan ubi. Okay, sekarang kita nak cuba naik.
Jangan psycho Anggaplah dia rata anggaplah dia rata je. Anggap dia rata, macam rata jalan raya. Padahal ni menukik 60 darjah, 60 degree Oops. Ya. Nampak? Boleh tahan jauh lah. Jauh lagi kat atas tu. 60 degree lagi. Sabtu Ahad memang ramai. Hari biasa tak ada orang. Oh ni dekat ni Puncak Alam. Puncak Alam. Alah, tempat famous tu Puncak Alam. Memang Sabtu Ahad memang ramai. Hei. Nyonya-nyonya, apek-apek semua ada. Nanti dekat puncak tu ada dia punya signboard. Nanti aku tunjuk. Stay. Sikit lagi. Tak lama ni. Berlakon je lebih. Berlakon penat. Allahumma sholli. Okay, ni sudah rata dah. Kat sini dah relax ni okey lah. Ni santai-santai je. Yang tadi tu. Lainnya cantik tak line? So kalau penat kita boleh berehat kan. Menghirup oksigen fresh. Ada yang hiking seorang-seorang tak tahan tu. Pelik pun ada. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman nur ishadil din. Tempat dia redup. Sejuk. Sejuk macam 17 21 kot. Dia memang ni tempat dia redup macam ni. Ini kalau seorang memang rare lah. Apa nama tempat ni Ada nama dia. Aduh. Lupa pula nama dia. Kat Puncak Alam lah. Kat sebelah dekat-dekat dengan kubur Cina tu, belakang tu. Najib. Ha. Sholli salatan. Kita bersyukur je dengan apa yang ada. Okay, ni dah landai. Ni sedap ni jalan. Tak ada apa, jalan je. Dia sejuk. Sholli salatan. Banyak seorang-seorang je naik. Hebat dah. Dah biasa kot. Syah Cik Ham. Dia ada setempat yang tak dapat tau. Okay, sepanjang-panjang ni jalan rata je. Tadi tu je lah yang tinggi. Sekarang dah rata dah. Tinggi tu 2 kali je kot. Lepas tu yang lain rata lah. Allahumma sholli salatan. So jalan ni memang dah cantik lah kan. Tak adalah rentas-rentas hutan tu. Memang tak ada pacat lah, alhamdulillah. Kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadi nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuhda bihil hawaiju wa tunalu bihi ra'ibu wa husnul khawatimi
ويستسقى غمامه بوجهه telefon pula. Sekejap Okay, kembali ke udara. Dah kena tinggal lah. Tadi kat kasut. Kasut ni selalu tercabut. Okay, ni dah rata lah. Memang sejuk. Ui, sedap tu. Orang-orang Cina semua dah balik lah. Dia orang awal. Pukul 6.30 kot. Kurma. Pokok kurma kot. Oh, saudara dah kena tinggal lah. Nampak dia orang, dia dah jauh ke sana lah. Okay, ni bukit yang kedua kot. Lepas pada bukit ni, InsyaAllah kita sampai ke puncak kejayaan. Hai. Okay, ni okay, nampak tinggi tau. Nampak tau. Ni memang tinggi, babe. Menuju puncak. Kita lari. Ramai kan, macam pasar ni. Okay, sekarang tengok tu tinggi kan. Wow. Mungkin 80 ke 70 darjah. Ada orang yang training ni, turun naik 10 kali kat area sini. Okay, bukit masih didaki. Ni bukit kita mendaki ni. Tu dia letak ni. Nampak orang senyum ni, kita boleh jalan. Nampak. Okay, we can do it. Tengok bawah. Memang ramai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Tinggi ya, nampak. Saya letak kamera ni dekat atas tanah. Hai. Tak. Buat tak? Buat tak tinggi? Oh, tinggi. Tapi adalah step dia, kita boleh pijak. Nampak ni. Step ni, kita pijak sini. Ada step-step laluan yang kita boleh pijak. Nampak? Nampak kasut tercabut, guys. Kalau nak pergi hiking, kena beli kasut yang canggih. Maksudnya yang okey lah, yang baru. Jangan yang 2 tahun tak pakai kau bawa. Memang turun tak pakai kasut lah sekejap lagi. Tapi tak apa, orang asli pun mana pakai kasut. Steady. Elok memang tak pakai kasut pun. Baru lah. Orang bawa anjing pula. Cepen. Cepen apa? Hati-hati je? Ya, hati-hati. Jalan sedikit. Mau longkang pun. Oh. Cepen. Ada 2 lah. Yang ni comel sikit. Wah, ni tak payah ikat ni. Bebas. Tu puncak dia. Yuk, mari kita baca. Apa nama tempat ni?
Sikit lagi. Itulah nama tempat dia. Yes. Tasik Serah. Puncak Serah. Rock Garden. Yes. Lihat sikit ni. Ni checkpoint yang pertama biasalah. Bila orang naik, dia orang akan rehat kat sini. Nampak tu. Baca tu. Sebarang aktiviti yang dijalankan di dalam kawasan hutan komuniti ini adalah di atas risiko sendiri. Pihak PKNS tidak akan bertanggungjawab terhadap liability, kerosakan, kerugian dan kemalangan yang berlaku kepada para pengunjung. PKNS. Bye-bye. Guys, kita tengok bawah. Don't look back Betapa tingginya. Tinggi guys. Badan. Allah. InsyaAllah. Mesti boleh turun punya. Berapa kalori dah ketua akor dah ni. Okay, saya pakai jam digital nanti kita check. Berapa kalori yang dia bakar dah. Jam ni ada murah-murah aje. Semua mampu milik. Okay, sekarang dah rata. Tadi tu bukit yang kedua lah, yang paling tinggi. Ni sekarang dah rata, dah landai. Dia bukit sikit je. Ada pun sikit. Sebab kita dah nak sampai dah ni. Dalam, kalau berlari 2 minit je. Tak mungkin lah. Kalau berlari 3 minit kot. Berlari. Kalau berjalan dalam 5 minit lah. Betul ke? Dia nak sampai dah. Okay. Ni keadaan dia. Udara segar cuma tak ada air terjun je. Kalau ada air terjun boleh mandi. Tahulah boleh hike. Kalau ada orang mula, semua orang buat kot. Jom. Dia ada bagi ni signboard untuk kita lalu. Nampak dia senyum. Club Friday Friday happy hash. Nampak tapak kaki. So ni laluan yang kita boleh lalu lah. Laluan yang jalan pulang. Okay, dia ada 2 laluan ni. Nak lalu sini boleh. Agak curam. Nak pergi sana pun boleh. Biasa orang pergi sana dia nak tengok pemandangan projek. Tengok ni pakcik ni. Relax je. Hai. Morning. Nampak? Siap cakap pinggang lagi. Padu. Kita tengoklah. Projek yang mungkin dah nak siap kot. 上面是我们之前走过的路啊，以前吧。Asyik korek-korek je. Bila nak buat bangunan ni? Ni mungkin dah siap kot. Sekejap lagi. Sana. Apartment. Sana Eco-Garden. Tadi ada orang lalu sini tau. Dia turun sini. Ke bawah ni. Pergi mana lah. Jom lah. Okay, ikut track biasa je. Nanti kalau dah strong, baru kita boleh jelajah ni. Sidi. Masuk lah Sidi. Jangan tengok kat luar je. Alamak Sidi. Sihat ke?
Nampak? Matahari. Matahari. Allahumma sholli. Okay, sekarang dah setengah jam campur rehat, campur berhenti sekejap, campur tak ikat tali kasut. Dah dekat setengah jam. Kita mungkin sampai dalam 9 suku. Kalau 9 suku sampai, maknanya panjat bukit ni dalam 45 minit dengan keadaan santai macam kanak-kanak sekolah tadika. Yang lari-lari tu biasanya cepat je. 15 minit ke 10 minit boleh pergi kot. Ni kita santai lah, santai. Penat rehat, duduk siap, tarik nafas. Jalan lagi. Tak sabar nak tengok atas ni. Sabar ke tak sabar Ni pun bukit sikit. Tak adalah curam, dalam 30 darjah. Sikit-sikit je ni. Okay. Tengok. Tali kasut pun dah terbuka sebelah kiri pula. Okay. Sikit lagi nak sampai. Sabar. Stay sampai atas Okay, ni dia. Checkpoint yang kedua. Nampak tak tu? Harits. Hai Harits. Checkpoint yang kedua. Nampak tak tu? Tu. Aduh. Sempadan Hilir. Jom kita ke situ. Dalam ketinggian dalam lebih kurang 30 darjah Celsius. 30 darjah Celsius pula. 30 darjah. Saya berjalan perlahan Ada sikit lari sikit sebab tertinggal. Masterpiece. Nampak tu? Masterpiece. Ini pun sama. Pemberitahuan. Sebarang aktiviti yang dijalankan di dalam kawasan hutan komunikasi ini adalah di atas risiko sendiri. Pihak PKNS tidak akan bertanggungjawab terhadap liability, kerosakan, kerugian dan kemalangan yang berlaku kepada para pengunjung. Ini checkpoint yang kedua. Dia tulis sini, sempadan hutan komuniti dah. Okay, sikit lagi sampai. Tu, dia orang sekelepak kat situ, kat kemah tu. Ini menandakan kalau berlari seminit sampai. Nampak? Ada orang buat konggi pacoy kat situ. Ni kalau yang mesyuarat kat pondok ni. Okay, sekarang kita bukit dalam 30 darjah ketinggian dia. Agar dan pembangunan jalan. Soli solatan kalim salaman. Saya naik kat kasut jap Ni dakian yang terakhir ni. Pendakian yang terakhir. Tinggi 45 darjah. Atas tu, insyaAllah, jumpalah puncak dia. Okay. Kalau berlari, dalam 60 saat ke 30 saat je. Tapi tu je. Nampak dah rata dah. Tengok bawah. Alif, how are you today? Okay, jangan pelan-pelan. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman. Tengok tu dia termenung. Wih. Tam ala sayyidina Muhammadi
Nilazi tanhalu bihi lau kadu. Okey, ni dah rata dah. Last, depan tu lepas semak ni, jumpalah puncak yang kita cari. So, kat situ ada gazebo lah. Sana gazebo. Oh, unstable Nampaknya tempat ni mungkin tak ada line. Okay, puncak Sirah. Sekarang kita berada di puncak Sirah. Nama dia Rock Garden ni, puncak Sirah. Okay, kita ada kerusi kat sana tu, bangku. Kita ada gazebo. Ini mungkin tandas yang dah rosak. Dan ada 2 ekor monyet di situ ya. Biasalah ni tempat dia. Nak mana lagi nak pergi? Korang semua dah terbang. Nampak monyet tu mengintai-ngintai kat gazebo tu. Dia minta peluang untuk mendapatkan makanan dia. Nampak tak? Kat atas bumbung tu ada monyet. Dia ngintai-ngintai je. Wah tu. Wah. Banyak pula monyet hari ni. Mari. Kita tengok. Tiada tong sampah. Bawa pulang sampah anda. Wah, itu macam The Hyenas je. Tapi anjing. Ni dia puncak kita. 226. Kat sini kelihatan KLCC ya. Nampak KLCC daripada sini. Ni lah dia punya puncak. Lapang, tak ada pokok. Anjing ni lepak. Okay. Sampai di sini saja. 45 minit kita baru ke udara. Bye-bye.